Kalau kita menghadap orang tengah nazak, jangan dia ajar panjang-panjang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak ada dah. Dengar nafas dia tu, ikut je. Allah. Bisik kat telinga dia. Masih boleh dengar bro. Waktu tu boleh dengar lagi. Aku boleh dengar lagi. Sebab aku boleh nampak paniknya isteri aku, pakcik aku ni, dia panik. Aku nampak benda tu. Boleh dengar lagi suara kecoh-kecoh. Aku dengar kecohnya nurse datang. Dengar. Jadi ni apa yang aku belajar melalui itu. Kalau orang nazak, sebut Allah dekat telinga dia. Biar dia ikut nafas dia tu. Sebab biar dia fokus. Sebab nak balik tu pada Allah. Dia fokus. Sebab waktu tu akan ada gangguan macam-macam. Dia nak sesatkan kita. Tu dah. Begitulah ceritanya sampai dia keluar. Meletup. Meletup. Meletup.